Korang dua-dua tak boleh cakap hari ni. Free flow makan tu. Macam berniaga kita. Orang yang masak dia takkan makan kan. Sebab dia enjoy tengok orang makan. Tapi sedap Bella. Thank you Radin. Bella, ni bukan paksa makan tau. Kami memang mulut, memang kau tak sedap kami bantai terus. Tapi sebab saya rasa kamu lapar ni. Tak. Tak Bella, sedap. I just had second. Betul. Thank you. Tak memang. Ni kerang ni. Ya Allah, hai. Sedap kerang ni. Ni kerang mata biru tu Orang kata buat QR code. buat QR code. Dua kali Dah dua kali Aku kan pagi kan tak breakfast. Sebab jaga badan Tapi ni 2 kali tak. Tapi yang ini Ayam goreng. memang Actually YB suka ayam Kita ada goreng. 2 kali. kalau tak 2 kali Bisa rasa tadi suka terbersih makan ayam kalau goreng. tak buat 2 kali. So kalau nasi lemak bisa dengan ayam goreng. Okay, kita pun dapat tahu yang tadi Bella beritahu kalau masak nasi lemak, YB suka ayam goreng kunyit. Betul Bella? Yelah ayam goreng perempuan ni ayam lah. Amboi Radin. Ambul Radin dah bekerjasama. Siap je tu Tak goyang. Jangan bekerjasama Radin. Dapat teh tarik kan. Alamak betul lah. Alah. Sekejap Dia tarik ni Let me just Cak. Cak. okay. Kamu sit. Let me call Belakang. kalau nak. How is it? Do you appreciate life now? You know what? Life is worth living. Yes. Life is worth living when you have food at home. You tahu dalam English dia akan bilang macam ni tau. This nasi lemak is so good, it's worth the calories. Worth the calories. Dia worth the calories. So next week English breakfast lah. Boleh? Boleh? And masak memang I'm just saying. It's just better soon enough. Betul dia. I already told the whole show that Anne pandai masak. Okay? Memang betul pun. Okay, so mandi. So mandi Hey guys, so Nabil punya birthday Bella masak sebab Bella partner kan? Partner radio. So aku punya birthday Anne kena masak lah, betul tak? Betul lah. Yes. For your birthday That's how nak it work. for your birthday nak masuk hospital ke? Boleh je? Sanggup. Tapi Anne punya sotong Tahu tak Radin views 15,300 macam birthday kita. Ya, 15. Screenshot kita kena senyum. What? What is habis? Kisah mana ni? Ni Kerja makan macam makan tengah hari. saya nak Dia belum cak sini sekejap lagi ni. Dia kena kencak lagi tau. Jadi kita ada kambing goreng Bella. okay, Bella, nak jemput lah. Nak jemput. Cukup. Lagu boleh dah buat. Dia semawa je lah kan. Dia tengah kerja. Bella, ya Allah. Hostage. Tak ada buat apa. Tapi ingat, bila kita letak pada muka, kita kena ukur juga muka kita, ya. Ini merupakan satu senaman bagi muka kita, sayang. Sayang, dia macam ini tau sayang. Bila you pakai, you jangan tarik muka yang Mama tahu tangan Mama sejuk tapi terima je. Jangan buat macam ini, tarik dia tepi.